Kenapa? Kat mana? Dalam sujadi, sujud saji lah. Kenapa pula? Yelah betul rosak. Yelah. Nak apa tu? Nama tu. Nak apa tu? Boleh kan? Boleh kan? Kau pergi mana? Pergi gini. Dia ada baik. Dia macam cakap. Aku hidupkan burger tu. Hidupkan tu. Yang pergi buang. Mana aku nak cakap? Kalau ni chain ni boleh kan? Berdua ni boleh kan? Tak boleh. Boleh aku ikut. Apa tu baik. Boleh ke pakai ke? Boleh tak boleh? Cakap betul-betul. Tengok. Tak nak cakap. Aku tanya. Aku pakai sikit. Tu nak pergi mana? Tak tahu. Yang lagi yang cakap tu. Tak baik lah. Yang terbaik. Sakit lah perutnya. Yang sikit aku ni. Apa dia apa aku? Aku pakai lah. Boleh Jadi. Kenapa gimana? Tengok ah. Malah aku nak cakap. Itu Kau kena nak apa tu? Aku pakai je lah. Beli aku. Dah aku dah pegang lah. Bersedia untuk pakai. Baik dia senyap. apa? Sebaik aku senyap. Kita cakap kokoyak. Si dia cakap tak koyak. Kita cakap kokoyak. Pakai je lah. Boleh kan? Kalau macam ni boleh kan? Orang tak tahu apa ni boleh tak boleh? Boleh kan? Jadi, pakai kokoyak. Tak nak lah. Tahu tak nak. Tak nak. Nak pakai lah tu. Kalau pakai awak diam kan? Ya. Kalau diam maksudnya boleh kan? Kalau diam maksudnya boleh kan? Maksudnya awak tak bising kan kalau aku pakai? Pakai singlet. Bising. Bising macam mana? Kucing suka. Kalau pakai sikit.
Jawapan itu boleh-boleh lah. Tak boleh, tak boleh lah. Budak. Nak pergi mana? Tak cakap malas. Gini. Ah. Boleh kan jawapannya? Tapi kalau senyap jawapannya boleh. Aku pakai je lah. Bila apa aku. Tu jawapannya boleh. Jangan tak cakap kalau jawapannya. Boleh kan? Kalau perempuan boleh kan? Perempuan. Sebaik perempuan. Lubang perempuan boleh kan? Bising tak? Tak cakap. Sebaik tak cakap. Dia tak nak cakap. Bising. Kau buat buntut je. Kalau buat maksudnya dah pagi lah. Ada matahari. Buat. Yelah ada matahari lah. Dia buat je. Ni. Nampak tak buntutnya? Nampak. Nampak. Maksudnya ada matahari lah. Cakap apa je cakap pergi mana? Di mana? Pukul 11 pagi di mana? Di mana? Dah cakap. Ada cahaya matahari tu. Kalau cakap pula ada matahari ni. Buntut nampak ada cahaya matahari lah. Lepas tu cakap pula ada cahaya matahari. Jadi aku boleh berdoa naik sebaik kali. Berapa kali? Tan 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 tan. Boleh mengaji. Tan 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 tan. Tak ada mana tak siling. Tak siling masih baik. Jadi aku nak mengaji. Jadi jaga baik. Ambil batu. Begitu. Dia pakai baju tu padi. Sebab apa? Kau pakai baju terbalik. Sebab awak tak diikut kan? Tengok, tercakap pula kalau awak tak ada ikut. Ikut!